I pernah bawa dia tengok rumah dekat Bukit Batok ke dekat daerah Jurong. Dia nak cari rumah 3 bilik. Habis I dah masuk macam biasa, tapi dia dengan lelaki dia macam suruh cepat-cepat keluar. Habis bila kat bawah dia kata, "Kak, rumah tu ada apa?" Cakap, agaknya dia heran. Kakak ni tak rasa langsung. Dia cakap, "Ada apa?" Dia actually dia kata kat belakang pintu ke kat apa ada. So actually klien I memang Selamat datang ke Sembang at Simpang. Wow, kita tadi episod tadi tu very fast juga Macam kita tanya Kak Feda punya ni experience sebab nak tahu jugalah bukan kepo, nak tahu. Concern macam you seorang-seorang. Kalau you perlukan bodyguard, you mesti tahu ada Akbar dengan Roslan akan bodyguard kan. Wow, I tak tahu pula. Tak boleh tak nak. Kenapa? Nizam busy ya. Apa cakap apa? Anyway you all, kita ni dah episod 16 Jadi you all janganlah lupa follow, like and share. Show us some love please, boleh tak? Jadi at least siapa-siapa yang macam dengar kes macam gini, rupanya dia macam gini, kes diorang tahu. Dan kita pasal kita nak share lah kita punya journey. Pasal kadang-kadang ada orang nak jadi agent. Betul. Kita macam nak jadi agent tapi boleh ke tak aku buat? Because tapi you see she started like Kak Frida boleh buat 10 tahun dah start jadi agent kan. Sebab dia dah 18 tahun. Tak semestinya muda-muda je boleh jadi agent. Yang dah umur 40 ada yang start from 50. As long as you have the will kan, you can go there's a will, ahead. there's a way. Mana tu nak jadi agent pun call number kat sini, then we will jadi advise. agent pun bukannya senang. Bukan senang. You have to take the course take orang course. selalu cakap best jadi agent senang tunjuk rumah dah dapat duit banyak. Dia tak tahu kadang-kadang tak tidur malam kepala macam nak pecah, masuk toilet nangis sendiri. Tu semua orang tak tahu. Kenapa kena nangis dalam toilet? Pasal nak macam nak tak nak orang nampak tak nak orang nampak. Kita kan nak act macho. Diorang tak tahu sebenarnya what we went. Dalam lift Kak, dalam lift. Dalam lift orang pun nampak. Ada. Dalam lift pun orang nampak. So dalam toilet lah nangis. Dalam toilet Kak. Dalam toilet. Lama nanti besok my anak-anak tanya, semalam macam dengar macam benda ini alamak, ni dah kisah seram ni Kak. Bila I cakap mami lah nangis, ingat benda tu. You funny girl also Ingat benda tu. Rupanya mami dia nangis dalam macam toilet. mana Kak nangis sampai dia ingat benda tu yang menangis? mungkin kan. Okey. Jadi jangan menangis dalam toilet. Tapi sekarang kita nak cakap pasal topik seram. Betul. Alamak. Kita nak cakap pasal momok. macam entity lah. Macam Kak ni kan dah 18 tahun kan. Hidup I ni memang dari kecil selalu nampak sampai ke besar, sampai ke tua. Tua lah, jangan selalu nampak. Tua dah. Dah tua dah. Selalu nampak. Selalu. Betul Kak? Betul. Kecil-kecil pun kakak duduk rumah kampung pun selalu kena kacau. Nak pergi. Kakak ni atraktif hantu pun kacau. Sebab tu I barang baik. Sebab tu hantu pun nak. Tadi dia kalau you dah pernah nampak, you akan selalu nampak sebenarnya. Is it? It's open up the portal dia dah buka. The portal tu. Dan kalau benda yang tempat macam ngeri pun dapat rasa. Macam bulu roma tak naik. Tak pernah rasa macam itu. Macam adakah saya normal? Lagu apa Endang Estorina yang apa? Berdiri bulu roma ku tu. Dia dah start dah. Jadi akak pernah tak macam buat viewing? Kadang-kadang kan kita agent kena pegang kunci rumah kosong kan. You make a point tak macam kalau rumah kosong malam you tak nak view. Sebab you seorang buka kan? No, I tak kira. I nak tengok pagi petang siang malam pun dia akan buat. Kira pasal apa? Wah, you ni berani ya Kak niat I kalau I dah commit nak jual rumah tu, I mesti nak bersungguh-sungguh. Ni bukan dia ejen masyarakat, dia ejen commit.
Komitmen tu mesti nak ada. Masya Allah. Pasal kita ni amanah tau. This is the amanah yang orang kasih kat kita. So rumah tu teruk ke, rumah tu ada 600 kucing ke, rumah tu Kita tetap jalankan amanah kita untuk do our best untuk menjualkan rumah anda. Jadi kita kena do our best lah. Kadang-kadang Allah, dengan izin it's Allah, not easy. Not easy jadi agent ni. Quite Sebab tough tu lah. bukannya senang lah. Kadang-kadang jadi ada agent. rumah 1 hari dah terjual. Kadang-kadang sebulan, kadang 3 bulan, kadang-kadang 6 bulan. Kadang setahun. Setahun. Tapi kadang-kadang rumah tu susah kan. Nanti it's like, kenapa rumah ni tak bergerak-gerak. Nanti kadang-kadang cakap dengan Akbar, cakap, nanti kita masuk. Wow, Akbar tu siapa? Akbar. lah, Partner you lah. Okey, Akbar Ingatnya- bukan Yang itu yang yang sikit Akbar Bukan mandi mayat bukan mandi mayat. dia agent kan Akbar. Dia agent. bukan I cakap mandi dengan mayat dia, lah. you masuk rumah tu, you azan dulu lah. Cakap macam, betul. lama sih tak Sekali jual. suruh dia baca surah Al-Baqarah sekali. Tak ada. Habis aku tak balik lah 3 jam kat situ. Orang kak. Because apa? Pasal kita want the best for our client tau. Jadi that's why kalau kita agent, kita usually dapat Melayu, orang Muslim, Yeah, orang Islam, So kalau kita nak azan, should be okay kan. So kadang-kadang there is a case yang I dah cakap dengan klien tu, ni kes cerai lah dah cakap dengan dia, rumah ni kita azankan dulu boleh, takut pasal dia dekat dengan place of worship bukan masjid lah, place of worship So I cakap dengan dia, you azan dulu lah, mana tahu ada yang singgah-singgah ke, kita tak tahu apa. Yalah, betul. So this lepas tu dia cakap, tak kak, rumah saya kan saya punya siapa-siapa dah tengok. Dia cakap okey rumah saya. Sampai cakap tak apalah, kita azankan aja boleh tak? Pasal I cakap penat juga saya pergi pergi balik. It's like nothing is done. Habis kita, biasalah kita kalau nak that property up, kita boost the property at the guru ke dekat mana lah kita boost this, all take money tau. So kita need to boost and you imagine kalau 1 minggu asyik boost, 1 minggu is like so if it's not in months tak jual every week berat juga sih. So what happened? Lepas Akbar Dah dah jual, azan, dah- kita jual ke? Jual. Oh, Akbar lain kali kita tahu siapa nak panggil. Panggil tu bomo. There's a few times I suruh dia azan. Azab, Masya Allah. Then it will, Bukan aja boleh pandai jual rumah. kita orang azan Islam pun apa. pandai. So we want the best for our client lah kan. So kalau tak jual macam lambat, I will ask him. Tapi bila orang tu dah jual rumah, dengar dalam storeroom tu ada tangkal lah. Alamak. Tangkal. Ada dia, pasal dia kemaskan, pasal dia tak tinggal situ. Dia punya ex yang tinggal rumah tu. Jadi dia cakap Dekat storeroom dia taruh. dekat storeroom. Tapi tak tahu siapa lah letak tangkal tu kan. Dia tahu siapa letak. Oh. Pasal dia cakap orang tu tak nak dia jual rumah tu. Pasal dia nak abang dia tinggal situ. Jadi dia tak nak. Okey, faham. Jadi Jadi dia taruh, benda tu jadi macam macam memberatkan orang tengok berat, macam orang menyampang orang rumah tak tu. nak. Yes, Tu ada. so Masya it's Allah, like habis dah diazankan terus okey. Masya Allah. I rasa dia baca surah Al-Baqarah lah hari tu. tak ada dalam storeroom tu betul-betul ada black colour thing. Dia cakap, kak, saya nak cakap betul lah kak, dalam storeroom saya kemas-kemas nak shift kan. Dalam ada. I cakap, Tapi bila you buat viewing ada macam rasa macam Tak bulu ada. mata naik, macam rasa seram, tak ada Tak ada, langsung tak ada, macam tak ni. ada. Azan aja Okey. So it's like need to lah. Kadang-kadang kita rasa macam rumah ni macam tak gerak. Pasal tak gerak kena azan. Because kita don't know. Tapi kadang kita dapat rasa. Saya tak kadang-kadang tak ada ada rasa tapi tak bergerak juga. Kadang-kadang we don't know of the situation of the house kan. Betul. Before that dia beli daripada siapa kadang-kadang. Ya, beli dari siapa. Pasal Yeah, I you, understand. like I told you, I banyak buat kes cerai. So you don't know. Ya, siapa yang ini Ya Allah. So you don't know. Kadang-kadang maybe dia cerai pun pasal Yes. orang juga. I don't know. Semua kita Kan? semua dilindungi dari ni semua This one kita bukan nak tuduh ke apa, but this one kita need to cover all the exit dah. Apa-apa semua kita nak kena cover. Macam kalau tak boleh buat A, kita buat B, buat C. You have to find a way. Pasal cerai punya case, they need to sell within a certain period lah. Kak Frida, kat rumah
yang you pergi, ada tak macam ni kita ni pasal sihir lah. For me this is the case lah. Tapi you punya case kalau you pergi rumah, ada tak yang seram? Okey, ada satu rumah ni kawasan Yishun. I pergi bila I pergi presentation, I dah rasa macam ada yang tak kena. Bila I round, I nak ambil gambar ni semua kan, I cakap, kenapa you punya tingkap ni semua ada ayat kursi? Oh, dia cakap tak ada kak, ni cuma nak tunjuk macam nak untuk keselamatan anak-anak I pasal anak-anak I masih kecil. Dan okey. Dia kasih kunci, dia tak tinggal situ tau. Dia kasih kunci, dan bila dia kasih kunci satu hari ni pukul 7.45 ada orang lepas nak maghrib, tengok. Selalu sebelum buyer naik, I naik dulu. I naik buka tingkap, kasih inilah, kasih angin masuk ni semua. Bila I buka pintu, mata I betul-betul 7 tempat tepi store tu. Betul-betul pocong tu diri tegak gitu. Gula-gula lah. Tapi tak tahu gula-gula apa, hex ke? Tu tak tahulah. Hudson. I nampak macam terpegun sekejap, terus I tutup balik pintu. Dia tak kejar kakak Dia nak kejar macam mana Bila I dah tutup, dia tak ada tangan. Ini dekat dalam storeroom tak kak? Tak, dia luar storeroom. Macam ni storeroom, ni dua-dua pintu bilik kan. Dia tepi situ. Okay. So I pun turun, dalam hati I cakap macam mana orang ni nak datang tengok So bila I dah buat naik buyer, I suruh buyer tu masuk dululah. Pasal I action macam mana kasut I dulu. I cakap dah buka pintu masuk lah. Self view free, seller tak ada. Bila diorang masuk gini okay, ini semua diorang masuk, I just diri depan pintu tu. Habis buyer tu beli tak rumah tu? Buyer tu tak. Itu buyer Melayu tak beli. Lepas tu baru I orang nak view, baru I kasih tengok azan juga? No, I tak azan. I tak azan. I just baca untuk myself, then I view siang hari beli rumah tu. Pasal I pun kalau boleh tak. Rumah tu rumah kosong ke? Rumah kosong, yes. So do you know the history of the house? Tak tahu Okay. I tanya, lepas I jual, I tanya seller tu lah. I cakap rumah you ada benda gini semua lah. You boleh share dengan I tak untuk my experience? Dia cerita dia laki bini jadi ada orang buat lah. Macam dia tempat luar, dia happy. Luar dari rumah tu dia happy. Laki bini bila balik dia gaduh. Bila balik dia gaduh rumah tu. Balik gaduh. Orang hantar gula-gula, orang hantar macam-macam benda. So kadang-kadang kes gini I don't know whether perceraian dia because of ya kadang benda ni orang kan orang buat pasal apa tak, kadang kita tengok dia very loving couple kat luar, kenapa lalu dengar dia bercerai. Maybe pasal ada orang pun buat benda-benda gini untuk orang tak happy kan, tengok manusia kan. Mana happy tengok orang bahagia. Tak semualah. Interesting apa tak ada cerita? I tak ada, tapi I pernah bawa klien yang selalu akan boleh nampak. Macam I pernah bawa dia tengok rumah dekat Bukit Batok ke dekat daerah Jurong, dia nak cari rumah 3 bilik. Habis I dah masuk macam biasa, tapi dia dengan lelaki dia macam suruh cepat-cepat keluar. Habis bila kat bawah dia kata, "Kak, rumah tu ada apa?" Macam agaknya dia heran. Kakak ni tak rasa langsung, dia cakap ada apa? Dia actually dia kata kat belakang pintu ke kat apa ada. So actually klien I memang dia senang nak detect benda-benda gini. I tak pernah. Tapi kalau you nak dengar cerita kelakar, Roslan pernah pergi satu rumah ni tau. Dia jual rumah kawan dia, rumah ni kosong. Jadi dia pun tengok-tengok rumah tu kan. Sekali dia dengar bunyi pintu tertutup. Habis Dia dengar pintu tertutup. Rupanya jiran yang datang. Dia macam, dia ingat ada orang lah kat dalam rumah tu. Sebenarnya jiran kepo datang tengok, ketuk pintu semua. bukan hantu lah. Bukan. Itu hantu dia. Because rumah tu kosong kan. Jadi dia macam dia action lah nak buat. terkejut Ambil gambar. Dia macam asal ada bunyi pintu macam terbuka gitu kan. Rupanya jiran sibuk datang tengok. Hello you inside. Hantu kepo lah. Hantu kepo. Jadi saya belum ada experience macam gini. Tak tahulah kenapa. Tapi I always bring client yang diorang ada Kak kat situ tak boleh. Rumah ni tak boleh kat sini. Yang ada pun nanti daripada luar diorang dah tahu. Ini kan store. Lagi kalau rumah bangsa lain lah. Store tu diorang akan kalau buat ada sembahyang tempat kan. sembahyang tu ada masalah sikit Jadi lah. sometimes susah nak halau keluar. So
kita tak boleh tak percaya benda-benda gini. This thing exist lah. Cuma kena dengan tak kena je lah That's kan. why. That's why tak jadi tahu macam laki ke, not laki ke. Jadi but so far I masuk rumah I tak rasa macam seram-seram, that kind of thing. Tak ada. Cuma sometimes I tak nampak macam nampak depan mata macam Kak Frida buka aja ada gula-gula. same. Dia suruh ambil tak gula-gula ada. tu. It's like I never that, but ada macam Itu area mana Kak rumah tu? Yishun. Berapa bilik? 3 bilik? 4 bilik? 4 bilik. tak ada tak nampak. The one time I nampak is masih kecil je lah kan. Tapi tu pasal rumah tu memang I rasa entahlah rumah kita I tinggal dekat Clementi dulu. Depan depan sekarang ada police station yang besar tu Oh, okay. Clementi. Tapi rumah tu memang kadang-kadang my sister baring kita panggil bilik ujung rumah dulu kan ada lorong. Kalau dia besar straight ada lorong je, straight. Habis tu hall, dia lorong bukan sekarang punya lorong setakat berapa tapak sampai. Dia quite lorong ke dalam tau. So dia bilik ujung. Kita panggil tu benda bilik ujung lah so it's like my sister pernah satu kali macam baring. Kali dia peluk, ingat bantal peluk, tapi pegang macam ada muka. Tapi kat belakang tu Lelaki ada ke perempuan tak tahu tanah tak tahulah kan. Tanah Benda tu lapang you tak dia boleh ada. cakap lelaki ke perempuan. Dia tak ada jantina kot. Dia tak ada, dia ada tanah in between, ada quite a plot of land in between one block to one block. Habis depan is police station. Sekarang police station. Ya. Dia ada tanam bunga yang wangi-wangi. Bunga apa tu? Melo. Yellow colour. Melo. Cempaka. Dia orang bau selalu taruh jasmine is it? No? Cempaka. PJ. Melo jasmine. irritating lah. Laki siapa tu? Laki kau lah. Lepas tu Bunga dia wangi. dia very wangi tau. Macam my grandmother suka buat minyak kelapa, lepas tu taruh bunga tu kat Yalah. dalam. Nanti minyak tu jakam bau wangi tau. Bunga cempaka. But the thing is that bilik ujung tu kan, I pernah one time dulu kita pakai kabinet kan, semua macam kayu dia jenis buka bunyi krek because it's very heavy. Itu bukan kan. jenis, tu dah lama. Tak kak, dia heavy kak, heavy. Dia macam kayu jati. Dulu kan semua pakai kayu jati. Tak adalah macam sekarang laminate, that kind of thing yang so what happened is I dengan my another sister, kita tengah baring tau. Kita was tengah berbual. Kau ini yang kikik ketawa dua orang je. Bilik dulu besar. Then suddenly kita berbual lagi ada bunyi krek. Kita diam macam apa ke benda ni kan? Pasal kita tengah berbual, somebody opening the cupboard kan. Pasal bunyi apa? Sekali keluar cakap from the cupboard, you know. Dia keluar, dia sikat rambut lah. Dia duduk, lepas tu dia jalan, dia duduk kat depan cermin. Dia sikat rambut. Betul, dia sikat rambut. Kita like Tapi dia tak check akbar. Masa tu belum kenal akbar lagi lah. Belum lah. budak macam small lah. Then kita was like, alamak, kita pretend tidur. Pretend tidur lah. Kita tak ada terjerit. Boleh pula dia pretend nak tidur. Pretend tidur lah, nak buat apa? Yalah. Main dengan dia lah. Takkan nak tanya nama. Nama siapa? Awak siapa? Kenapa datang dari kemana? Tapi kalau jadi ejen, kalau ada benda ni, bila kalau rumah sewa, kita untung banyak. Kenapa Kak? Setiap 2-3 bulan dia break kontrak. Setiap 2-3 bulan dia break kontrak. Tak ke kita buat duit? Tak boleh lah kak, macam tu. Pasal kakak ada satu part Commonwealth lah. Commonwealth. Commonwealth. Bilik ni dia tingkat 10. Rumah lama lah. Dia belakang apa yang train jalan tu. Rumah dia memang gelap. Dia punya blok ni belakang train punya jalan. Dah roboh Dah roboh dah. Orang Cina ni suruh kakak pegang, suruh sewakan rumah. Satu kali kakak kasih sewa rumah 6 bulan dia break kontrak. Semua yang kakak rasa ada dalam 8 kali lah. 6 bulan dia break pasal dia cakap we got another place to stay. Tapi that time tengok 6 bulan dapat 2,000. 6 bulan dapat 2,500. Tu satu last kali orang Arab ni dia duduk 12.5 je. Terus dia cakap kakak terus terang. Dia cakap you know or not this house berantu. I cakap
Pasal I pernah sekali viewing pun tingkap tu ada orang ketuk. Tapi you tahulah, hantu pun takut dengan I kan. Tingkat berapa tu Kak? Tingkat 10. 10. Lagi ketuk. belakang tak ada apa-apa lagi. Habis dia ketuk Gelap. nak Tapi apa? Kak, kena tengok hantu tu punya effort tau. Dia tak nak naik lift tau. Yalah. Dia terbang. Tingkat Dekat 10 tau. Tingkat 10 dia ketuk. Bila ketuk, I dah tahu benda ni. Bila I maki dia, penyapu tempat bawah tingkap tu terbang jatuh. Dia pakai penyapu tu turun lah. Itu witch. Tak, bukan turun bawah, jatuh pak situ macam dia marah I lah. Dia Pasal I marah. takut. Ingat macam wicked kan. Dia ambil broom. Pasal dia kena maki. Mana dia tak marah? Maki hantu maki dia. berani. Terus I pun keluar. Sekali Arab tu cakap sebenarnya rumah ni berantu. Laki aku tidur sini, dia alihkan bilik sebelah. Serius kuat hantu dia. Kuat. Kita pun orang dah tak boleh Sebab angkat tu lagi lah. kan. Sebab tu I cakap kalau rumah rental macam gini ada hantu, bagus. Tak bagus Tapi untuk pernah tak orang call macam nak jual rumah kerana rumah tu berantu ke, rumah tu ada benda Orang ke? takkan terus terang. Dia terus terang, takkan orang bilang takkan terus dah jual takkan, baru, takkan, Orang takkan terus Ni tak ada orang macam saya nak jual rumah ni sebab saya ada gangguan, tak ada Tak ada. Tak, siapa nak bilang? Ada kita Ada orang call. Saya nak jual rumah, saya tak ada duit, boleh pinjam 5,000. tu tak boleh. Kita ejen minta maaf kita tak boleh seram. pinjamkan duit. Itu bukan seram. Ya. Itu kelakar seram. Itu Tu tak boleh. Tapi macam kalau you all tahulah, kita ni dekat property shop Simpang Bedok kan. Jangan cakap lah rumah ada hantu ke tak ada hantu. Tapi kalau you all rasa nak jual rumah ke, nak upgrade ke, nak apa, you all tahu kan mana nak pergi. Property shop at Simpang Bedok. Kalau tidak, call number yang tertera kat tertera tau. Yes. Tertera kat bawah ni. Nampak tak bawah ni? Okay, tertera kat bawah ni. Hubungilah. Nanti adalah orang yang akan menjawab panggilan anda. Kalau tidak, ikut kami di platform. Kita ada di IG, Facebook, TikTok, YouTube dan Spotify. Macam kalau tengah boring nak dengar suara kita, dengarlah. Kalau gitu jangan lupa follow, like dan share. Kadang-kadang kita berbual ni cepat dah tahu pasal kisah-kisah seram ni semua macam-macam kisah kadang-kadang. Jadi ejen ni bukannya senang sebenarnya. It's not macam orang jual beli tengok rumah macam, je, jual beli yelah, rumah je gitu. You nampak macam kita, ni tunjuk rumah satu dah jual. Ini tapi dia tak tahu the proses sebelum nak jual rumah. First kita you all kalau nak jual rumah kena buat kira-kira dulu. Betul. Tengok boleh jual. Memang semua orang boleh jual tapi boleh beli ke tidak. HFV nak kena lepas. HFV kena apply dulu. Tak ada HFV macam mana nak beli rumah kan. Sekarang lagi it HFV. take time kan. Pasal HFV je sekarang dah Take 3 weeks kadang-kadang. 3 minggu. Kalau cepat-cepat. Kalau lambat sebulan tapi mana ada. Kalau dia ada exercise of BTO ke sale of balance flat, dia akan Lagi lagi lama. lambat. Sebulan lebih. So you imagine kita ejen itu HFV dah sebulan lebih. Kita market rumah tu, habis nak kena tunggu ini. Kedebak-debu about 4 months. So plus the HFV about 5 bulan. Gedebak-gedebu. About 5 bulan 6 bulan baru jual. So kita okay lah, you say that kita punya com habis kita kena boost all that boost expenses kita you all tak tahu berapa kita punya time is dalam 6 bulan untuk jual satu Kita rumah. bukannya bayar pakai gigi senyum. So you imagine kalau you divide 6 bulan, actually tak. That's why kalau nak jual rumah ke nak apa, come over ataupun call us untuk buat kira-kira dulu. Know the process of jual beli rumah. It's not as easy aku nak jual rumah jual aja. Tak. Whether boleh beli rumah ke tidak kena apply HFE. Lagi-lagi kalau Club 55. Tapi itu tunggulah lain kali episod kita. Kita bukan ejen yang engkau bayar sekian aku punya servis, kau bayar like this. Kita giving full service lah. Yes, correct. Full service untuk you all. After sale service semua ada. Apa service pun ada. Tapi tak lain macam ada apa servis semua ada. No lah. Cakap dia terang. Macam for me, saya dah jadi agent like coming to 14 years. Macam ni amanah kan. Yes. Arwah bapak cakap, kau nak jadi agent betul. Kalau nak jadi agent boleh. First kau kena ikhlas. Jangan tipu orang. Sebab kita nak dua tau. Orang kena kita baik ataupun tak baik. Jadi which one you choose? Betul. You nak tahu orang cakap, si Hafa ni Masya Allah. Bila orang cakap bagus tau dia jual rumah aku. Ataupun you nak dengar, adakah Afa baik? baik. We don't want to be know like si Freda ni jual rumah aku, dia tak dapatkan rumah. We don't want. But sometimes we want to do the best untuk nama kita. That is you can shortchange anybody, tapi you don't shortchange yourself lah. Pasal kita pun ada case yang dia pergi pakai agent ni pasal dia
murah. Murah. Tapi the thing is bila nak beli dia panggil kita. Don't compromise on the service, girl. Dia panggil correct. kita was like kat tangan ada banyak. Kalau is our client, kita no choice, kita kena cari. Itu lain kali next episode kita Itu, boleh cerita tau. Ada yang macam diorang jualkan aja, beli tak nak cari guys, sebab nak beli Terus korang I cari think next lain episode agent. we will We tell touch you on that about lah. all Okay. these things. Okay? Okay. So Okay, we you come to- all kalau di Simpang, jomlah sembang. Free consultation di property shop at Simpang Bedok. Depan Spice saja. Jangan malu. Masuk aja. Ini ya.